Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wassahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya muliakan para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidina Osman Ibn Affan, Bantura, Bandar Tun Razak. Seterusnya, rakan-rakan dari Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, terutamanya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq bin Abdullah. Seterusnya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini program Tazkirah Maghrib kita dibawakan kepada tuan-tuan puan-puan oleh pihak Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya bersyukur kehadrat ilahi sekali lagi dapat menyampaikan syarahan di masjid ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 566 hari yang lalu. Lebih tepat lagi hari Jumaat 20 Januari tahun 2017. Maknanya sudah 1 tahun 6 bulan 20 hari. Dan saya percaya tuan-tuan pun dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita bercerita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Malam ini kita akan bicarakan satu tajuk seperti yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur, iaitu korban selari dengan sunnah. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, hari Isnin ni insyaAllah panjang umur kita akan memasuki bulan baru, bulan Islam, iaitu 1 Zulhijjah, yang mana inilah penghujung dalam kalender Islam, bulan 12 dalam kalender Islam. Dan seperti yang kita maklum, bulan Zulhijjah ini mengandungi begitu banyak sekali kelebihan dan keutamaan. Para ulama banyak mengarang kitab-kitab, tulisan-tulisan tentang keutamaan dan kelebihan, terutamanya 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, bermula daripada Isnin ini. Dalam satu hadis panjang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, "Ma min ayyamil a'malu salihu fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam, yakni ayyamal ashr." Tidak adalah satu amal ibadat, amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambaku yang sangat dicintai olehku, kata Allah, melebihi daripada amalan yang orang itu lakukan pada hari-hari ini. Yang dimasukkan sebagai hari-hari ini yakni ayyamal ashr, iaitulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lantas sahabat pun bila dengar Nabi sebut begitu, mereka bertanya, "Ya Rasul, wala jihadu fisabilillah?" Adakah amalan 10 Zulhijjah yang pertama itu boleh challenge dengan amalan jihad fisabilillah? Sebab kita maklum jihad ni dia punya fadilat begitu besar. Maka dijawab oleh Nabi, wala jihadu fi sabilillah. Jihad pun tak boleh challenge, kata Nabi, kecuali illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Kecuali orang itu keluar berjihad tak balik-balik dah, barulah setaraf dengan orang yang beramal ibadah 10 Zulhijjah yang pertama atau 10 awal Zulhijjah. Banyak dalil-dalil kalau kita lihat yang menunjukkan tentang kelebihan dan keutamaan 10 Zulhijjah ini. Dalam Quran surah Al-Fajr ayat yang kedua, Allah sendiri menyebut walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Kata para ulama, antaranya Ibn Rajab Al-Hambali, ketika dia menafsirkan ayat ini, kata dia yang dimaksudkan sebagai demi malam yang 10 adalah 10 hari Zulhijjah. Dalam kitab Zadul Ma'ad pula disebutkan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Tetapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Siangnya memiliki fadilat yang besar. Kalau malam tak boleh challenge Ramadan, tapi siang tak boleh challenge Zulhijjah. Apa sebab? 10 hari pertama Zulhijjah dia mulia kerana banyak ibadah-ibadah yang grand dilakukan. Antaranya melakukan ibadah haji misalnya, haji, korban, raya, semuanya rentetan daripada 10 Zulhijjah. Maka bagaimanakah kita nak meraihkan
ataupun nak menyambut 10 Zulhijjah ini. Kata para ulama, bulan Zulhijjah ni dia bulan mulia juga. Kalau mereka susunkan, kalau Ramadan dia mulia kerana adanya Lailatul Qadar, bermula 21 sampai 30 hari bulan. Kalau bulan Muharram dia mulia kerana adanya Ashura, 10 Muharram. Tapi kalau Zulhijjah itu dia mulia start daripada awal, khususnya 9 sampai 13. Kerana itu adalah masa untuk orang sibuk dengan ibadat haji dan juga korban. Maka bagaimanakah kita nak memuliakan bulan ini? Disebabkan Allah Ta'ala juga memuliakan bulan ini. Pertamanya kata ulama, semolek-moleknya kita melakukan ibadat puasa, iaitu bermula daripada 1 sehingga 9 Zulhijjah. Sangat-sangat digalakkan dan dituntut. Ada satu hadis daripada Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjati wa yaumal Ashura wa salasata ayyamin min kulli syahrin awwal itsnain min asy-syahri wal khamis. Hadis Abu Daud. Kata sahabat, Nabi biasa akan melakukan puasa pada 9 hari awal Zulhijjah, kemudian pada hari Ashura 10 Muharram, dan puasa 3 hari tiap-tiap bulan, dan khususnya hari Khamis. Ini amalan puasa baginda Nabi. Dan ramai para sahabat yang mempraktikkan puasa sepanjang 9 hari awal Zulhijjah. Antara yang terkenal adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Bila sebut nama Ibnu Umar, inilah satu-satunya sahabat yang tiru Nabi 100%. Apa Nabi buat, semua dibuat. Jadi orang akan tengok lepas Nabi wafat, apa Abdullah bin Umar buat. Kalau dia buat, itu biasanya Nabi pun buat juga. Begitu juga para ulama-ulama seperti Hasan Basri, Ibn Sirin, Qatadah, banyak menulis-menulis tentang keutamaan puasa. Dan inilah yang menjadi pendapat majoriti para ulama, berpuasa untuk memuliakan bulan Zulhijjah. Yang kedua, kita digalakkan ketika bulan Zulhijjah ini, khususnya semasa Idul Adha, untuk melaksanakan takbir dan juga berzikir. Sunat kita mengeraskan suara ketika bertakbir, sama ada di masjid, di pasar ataupun di jalan raya. Sebab itu raya di Malaysia ni pelik. Idul Fitri disambut lebih meriah daripada Idul Adha. Padahal Idul Adha tu lebih besar rayanya berbanding dengan Idul Fitri. Sebab Idul Fitri takbirnya sekejap saja. Sebab itu kami para penceramah tiap-tiap tahun adalah TB-TB panggil buat rakaman takbir. Mana yang rajin pergilah. Dulu-dulu menteri ada, custom lah, immigration dia rajin pergilah. Tapi kami bila dah tiap-tiap tahun pergi, kadang TB ajak, ustaz jom buat rakaman takbir raya. Takbir raya siaran Syawal, rakam bulan Rejab, gila tak gila. Rejab rakam dah takbir raya. Melompat roh balik kubur, terkejut agak. Dia, tapi kadang tak larat, kita tanyalah juga. Ini siaran takbir ni nak siar raya haji ke raya puasa? Kalau penerbit jawab siar raya puasa, tak berapa nak pergi lah. Kalau siar raya haji, nak pergi. Apa sebab? Raya puasa siaran dia sekejap. Dia start pada malam raya, dia pasang, itu pun bergilir dengan Perdana Menteri, dengan Menteri Kabinet, dengan Immigration, dengan Custom, dengan Polis, macam-macam. Nak nunggu ke muka kita tu payah juga. Kemudian pagi raya tu dia pasanglah sekejap. Lepas tu semayang raya tak ada lah. Jadi nak telefon ke mak suruh tengok pun tak dan. Tak sempat nak suruh tengok. Tapi kalau raya haji, suka 3 hari dia pasang. Jadi 3 hari tengok muka sendiri dalam televisyen. Mau tak suka. Semua orang kawan-kawan tengok, muka awak ni takbir dalam TV ni. Tak apa, esok ada lagi. Boleh beritahu pula esok ada lagi. Sebab raya bulan Zulhijjah ini atau raya haji ini, dia istimewa. Cuma para ulama dia membahagikan takbir ni ada 2 bangsa, 2 jenis. Satu takbir mutlak, satu takbir muqayyad. Takbir mutlak ini kita tak kaitkan dengan apa-apa waktu tertentu. Maksudnya kita boleh buat di pasar, di masjid, dalam kereta, di mana-mana saja. Ada takbir raya haji ini takbir muqayyad yang mana dikaitkan dengan waktu tertentu. Kebiasaannya dilakukan selepas solat berjemaah, solat fardu. Biasa masjid buatlah. Nanti 3 hari itu nanti kita akan buat. Habis sembahyang takbir dulu.
Itu takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak buat saja. Sambil-sambil beli duduk kedai mamak, takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mamak teh satu, dia hantar. Duduk sini, Allahu Akbar, takbir je kerja kita. Memuliakan. Puasa dalam malas, takkan takbir malas juga. Takbir saja, memuliakan bulan Zulhijjah ini. Bagi orang yang melaksanakan haji, takbir dia lain sikit lah. Yang ni tuan-tuan pergi haji baru ngaji balik bab ni. Yang ketiga, dalam usaha memuliakan bulan Zulhijjah ini adalah menunaikan haji dan juga umrah. Haji dan juga umrah ini ditunaikan, orang dah start berada di sana lah. Dan bulan Zulhijjah terpilih sebagai bulan yang paling afdal sekali untuk melaksanakan dua amalan ini. Yang keempat, memperbanyakkan amalan soleh, seperti mana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada beberapa hadis digalakkan bersedekah, digalakkan baca Quran, amal ma'ruf nahi munkar dan macam-macam. Kemudian selain itu digalakkan juga untuk bertaubat pada bulan Zulhijjah kerana dia penutup pada bulan Islam. Moga-moga masuk Muharram tidak buat lagi dah perangai-perangai tak senonoh itu. Digalakkan bertaubat. Dan yang keenam, berkorban. Yang ini kita nak garis bawahkan. Perkara yang kita digalak untuk lakukan bulan Zulhijjah ini dalam rangka memuliakan bulan Zulhijjah adalah melaksanakan ibadat korban. Hadirin hadirat sekalian, korban adalah salah satu ibadah tertua di dunia. Ibadat paling tua di dunia. Apa sebab? Kerana ibadat ini dilaksanakan bukan calon-calon orang, anak kepada Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Yang ini Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Ulama ada mengajarkan pada kita, ibadat yang kita lakukan ini ada 3 ibadat paling tua sekali. Pertama, korban. Allah rekodkan dalam Al-Ma'idah ayat 27. Yang kedua adalah ibadat semayang, solat. Semayang ni ibadah tua. Walaupun kita dengar ceramah Isra' Mi'raj, penceramah-penceramah bagi tahu arahan semayang diterima Isra' Mi'raj, tapi Isra' Mi'raj bukanlah arahan pertama semayang. Arahan tu dah lama dah. Cuma Isra' Mi'raj ni pelengkap. Pelengkap. Apakah yang melengkapkan arahan solat? Rukuk. Sebelum itu semayang tidak ada rukuk. Isra' Mi'raj kali pertama semayang ada rukuk. Sebab itu dalam Quran Allah rakamkan tentang bagaimana orang-orang dalam neraka sakar. Mereka ini ditanya, kenapa mu tak semayang? Qalu lam naku minal musallin. Surah Al-Muddathir ayat 40 sampai 43. Semayang ni benda lama. Bahkan kita rujuk arahan-arahan untuk semayang ini diturunkan kepada nabi-nabi yang dulu. Sebagai contoh, Nabi Ismail Allah arahkan semayang dalam surah Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbi mardiya. Dan Allah menyuruh supaya dia melakukan salat bersama keluarganya dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang yang diredai di sisi Allah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Allah pun arahkan kepada Nabi Isa untuk melakukan semayang bersama dengan umatnya. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Surah Maryam ayat 31. Maka semayang ibadat yang tua, dia bukan ibadat yang baru. Seperti yang saya sebutkan tadi, Isra' Mi'raj adalah pelengkap kepada arahan semayang. Dalam kitab Hasyiatul Barmawi ada diceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia ada menyebut li'anna umamas sabaqata lam yakun fi salatihim ruku'un. Umat-umat dahulu mereka semayang tidak ada rukuk. Maka kata Sayyidina Ali, awwala salatin raka'na fil usru. Semayang pertama yang kami semayang ada rukuk adalah semayang asar. Lantas Ali bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadha? Apa hal membongkok-bongkok ni? Tak pernah pula kita buat bongkok-bongkok begini. Bihadza umirtu, kata Nabi, inilah hak saya diarahkan semalam. Maka sejak daripada itu diadakanlah rukuk. Nabi kalau tak ada semayang,
Dia nak duduk gua Hira, dia nak buat amalan apa? Semayang itulah yang dia lakukan. Begitu juga Isra' Mi'raj, ketika dia berkumpul bersama para nabi di Baitul Maqdis, apa amalan mereka buat ramai-ramai? Semayang itulah. Jadi semayang ibadah tua. Ibadah tua yang ketiga adalah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini saya tak urai, tunggu bulan Ramadan insya-Allah penceramah-penceramah akan terangkan. Maka balik kepada korban sebagai satu ibadah yang tua, ini jelas. Seperti yang dinyatakan tadi, pertama sekali Allah rekodkan dalam Quran, surah Maidah ayat 27, korban antara Habil dan juga Qabil. Yang kedua, kita boleh tengok zaman Nabi Nuh alaihissalam, korban ini telah pun dilakukan dan pada zaman baginda diadakan tempat khas untuk melaksanakan korban. Begitu juga zaman Nabi Ibrahim, syariat beliau berbeza dengan syariat Nabi kita. Iaitu zaman Nabi Ibrahim, korban itu asalnya boleh korban roti, boleh roti dijadikan alat untuk dikorbankan. Kemudian naik taraf korban anak lembu, kemudian barulah kambing, bibi dan seterusnya. Syariat itu bertambah-tambah. Zaman Nabi Musa alaihissalam, cara korban agak pelik. Iaitu caranya adalah dia boleh bahagikan binatang tu pada dua bahagian. Satu untuk dimakan, satu untuk lepaskan dia hidup. Boleh? Jadi kalau tuan-tuan nak sembelih lembu, jangan sembelih lembu tu, kerat peha dia saja. Biarkan tinggal 3 kaki. Zaman itu, dan kita pun heran dia punya syariat, tapi syariat zaman itu. Tapi kemudian dia berubah, sampailah korban yang seperti kita kenal sekarang. Sebab itu Discovery Channel ada menayangkan satu dokumentari mereka temui di kawasan piramid di Mesir, dipanggil Serapeum of Saqqara, iaitu kawasan pusat penyembelihan lembu di zaman Firaun. Mana zaman itu korban pun dilakukan, tapi telah pun diperhalus syariatnya sampailah sekarang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, timbul pertanyaan, apa hal kita ni disuruh berkorban pula? Apa sebab kita ni disuruh berkorban? Ada satu hadis panjang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi pernah menyebut, ma amila ibnu Adam yauman nahri amala ahabba ilallah azza wa jalla min ihraqatid dam. Tidak adalah amalan yang paling disukai oleh Allah yang dilakukan pada hari raya haji, melainkan mengalirkan darah, kata Nabi. Yang dimaksudkan mengalirkan darah adalah melakukan korban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Nanti binatang-binatang itu yang dikorbankan akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk dia, kuku-kuku dia dan juga bulu-bulunya, dan diletakkan di atas timbangan neraca kita. Wa inna damma la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan darah binatang korban itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan sebelum dia jatuh ke bumi, Allah dah pun beri markah kepada kita. Oleh itu ikhlaskan hati ketika berkorban. Korban binatang ini, baik itu kita digalakkan binatang ni ada tanduk. Apa sebab? Tanduk-tanduk ni akan menjadi pemberat neraca kita. Itu untungnya. Korban yang tuan-tuan bakal laksanakan nanti, binatang tu akan jadi kita punya pencen insurans kita. Dia datang untuk nak memberatkan timbangan. Contohlah, kita ni amalan tak berapa sangat banyaknya, jadi dia punya pahala dengan dosa tu balance pula dah. Bila malaikat timbang, sama berat. Mana semayang pun ada, karaoke pun ya juga. Jadi balance dia punya. Susah malaikat nak tentu masuk neraka ke masuk surga, semua boleh. Semayang pun dia, ngintai orang mandi pun dia juga. Balance dia punya account. Jadi ketika itulah kita perlukan pemberat kepada amalan. Apa pemberat amalan? Binatang korban lah. Sebab itu orang yang melakukan korban untung. Selain daripada haiwan itu jadi pemberat amalan, dia juga adalah tunggangan kita di padang mahsyar. Orang lain padang mahsyar tak ada kenderaan, duduk atas lantai besi, langit tembaga, matahari sejengkal, dah lah panas. Kita ni amalan tak banyak, tapi tak kena berdiri kaki ayam atas lantai besi. Bolehlah naik lembu, jalanlah naik lembu.
Itu pun kalau korban seekor. Kalau korban mai kongsi-kongsi, duduklah 5-6 orang atas lembu tu nanti. Agakkan saya lah. Itu untungnya kita melakukan korban. Apa hukum korban? Ni ada ruang masa lagi. Korban ini. Korban ni hukum dia sunat muakkad alal kifayah. Maknanya walaupun dia sunat muakkad tapi mengikut kepada kemampuan. Kalau orang tu mampu, dia kena buat. Sehingga kan siapa yang mampu tapi meninggalkan buat korban, makruh hukumnya. Kalau dia mampu dan dia tak buat. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang ada kelebihan duit tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat dengan masjid-masjid kami, kata Nabi. Mau jangan mari lah semayang rumah sudah. Duit kedekut, dapat macam-macam bonus itu ini, tak nak korban. Dah semayang di rumah sudah. Seolah-olahnya begitulah. Sebab dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua, semayanglah kamu, fasalli, semayanglah dan sembelihlah, kata Allah. Macam dia gabungkan antara dua perkara itu. Maka ulama mengatakan sunat muakkad bagi orang-orang Islam yang memenuhi 4 syarat. Kalau tuan-tuan ada 4 syarat ni, kenalah buat korban. Pertama sekali Islam, Muslim. Kalau tak berasa Muslim, tak payah buat, tak apa. Tapi kalau Muslim, kena buat. Yang nombor 2, cerdik dan ada akal. Mana budak-budak tak boleh buat. Walaupun dia terror main telefon, dia tak terror lagi dalam bab berfikir yang baik yang buruk. Yang ketiga, merdeka. Banduan tak payah buatlah menyusahkan orang walaupun dia ada duit. Biar orang bebas merdeka betul. Yang keempat, mampu. Dan soal mampu ini adalah dibahaskan dalam kitab-kitab berapa kemampuan apa semua ini. Tapi dalam kitab Iqna menyebut dimakruhkan meninggalkan ibadah korban bagi orang yang ada 4 syarat ini. Bertanyalah pada diri kita, kita ni masuk kategori orang mampu ataupun tidak? Saya kira insya-Allah kita mampu. Tuan-tuan sekalian, bagi yang nak melaksanakan ibadah korban, sayugialah kita ini memahami apa yang dimaksudkan dengan korban itu sendiri. Dalam bahasa Arab, dia panggil korban ni udhiyah. Apa makna udhiyah? Ismu ma yuzbahu minan na'ami yaumal 'idin nahri wa ayamal tasyrik taqarruban ila Allah. Kata ulama, korban ni adalah ismu ma yuzbahu minan na'ami. Nama perbuatan bagi sesuatu yang kita kata berlakunya tumpahan darah, iaitu berlakunya sembelihan. Ini perlu digarisbawahkan. Buat korban memang kena sembelih. Kok adalah orang marah kita sembelih korban ni menyentuh sensitiviti. Kami tak dapat nak bantu buat betul. Sebab memang korban kena buat sembelih. Syarat dia. Cuma masalah yang kita buat tengah-tengah highway tu tak boleh lah. Itu nampak dia orang. Kita buat tempat kita lah. Nak menjaga sensitiviti berbilang kaum. Tapi sembelih tetap kena sembelih. Ada orang mencadangkan, ni bukan di negara kita lah, di negara orang. Di negara-negara luar, sampai wujudnya kumpulan-kumpulan animal purpose welfare, pejuang hak asasi binatang. Malaysia tak ada lagi. Malaysia di pejuang hak asasi manusia je. Binatang, saya ingat tahun depan lah baru ada tu. Pejuang hak binatang ada. Luar negara banyak. Dia pejuang hak binatang. Hak binatang untuk merayak, hak binatang untuk melompat pagar, semua dia berjuang. Jadi bila orang Islam nak buat ibadah korban, geng-geng animal welfare ni bantah. Jadi ada yang cadangkan kita guna cara yang lebih bertamadun. Dia orang cadangkan. Antara cara yang dia orang cadangkan, jangan sembelih, tapi guna kaedah captive bow stunning. Captive bow stunning ni ataupun mechanical stunner, dia pakai macam tukul besi pahat tu, dia ketuknya kepala lembu kat tengah-tengah ni. Kong! Dia bagi meninggal lembu tu, kena ketuk. Pecah tengkorak lembu tu. Tapi seksa kita menengok. Bagi dia tak seksa sebab darah tidak keluar. Orang macam ni kita nak nasihat susah. Sebab sembelih ni dia lebih tak menyakitkan banding pakai tukul tu.
Tukul itu jauh lebih sakit daripada sembelih. Sembelih dia sekali jalan meninggal lah. Ketuk ni campur sakit, azab macam-macam, barulah dia meninggal. Negara kita setakat ni tak ada masalah. Tapi kalau ada orang kata pakai water bus tunnel, itu boleh. Bus tunnel tak apa, dia pakai, dia macam bagi bodoh lembu tu tak ada masalah. Sebab ada kadang lembu ni samsen sikit, nak sembelih tu susah. Jadi kita pakai water bus tunnel, bagi dia pelali sikit, itu tak ada masalah. Yang masalah ni tak nak sembelih. Jadi kalau ada tempat-tempat buat korban tapi tak ada upacara penyembelihan, tak berapa kena lah dengan kehendak syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, yang nak disembelih ini minan na'mi, mestilah terdiri daripada haiwan ternakan. Maknanya haiwan buas dan liar tak boleh. Dan ternakan itu adalah ternakan mengikut budaya setempat. Contoh, apa binatang ternak dalam budaya kita? Lembu, kerbau, kambing, ada anak beranak dia. Boleh lah. Macam bagi orang Arab, dia punya binatang ternak unta. Sebab itu kita boleh menyembelih korban ini apa saja binatang dalam rangka yang diternak. Pertama sekali rankingnya unta lah. Unta ini atau yang sejenis dengannya. Tapi unta ni tuan-tuan bukannya senang. Saya tak pasti masjid kita ni ada buat sembelih unta ataupun tidak. Ataupun di kawasan parlimen sini ada buat tidak sembelih unta. Unta ni susah. Macam saya dari Jabatan Agama Pahang, ofis saya di Pekan. Pekan ni ahli parlimen ni dululah Perdana Menteri. Dulu sekarang tak lah dah. Dulu. Jadi bila ahli parlimen Perdana Menteri, semua masjid dengan surau pakat minta unta je dengan Perdana Menteri. Jadi kita di parlimen Pekan tu ada 59 masjid, 158 surau. Bilang-bilang tahun dia paunya Perdana Menteri bagi unta. Tak ada masalah, duit tak habis, bagilah unta. Tapi unta ni rupanya susah nak bagi, nak diuruskan tiap-tiap tahun. Tapi ada satu tahun tu tak ada unta lah. Ada yang masa veterina tak bagi masuk, sakit unta apa tak tahu, di sakit meskobi apa ke nama tu, tak boleh masuk lah. Selepas daripada tu unta selalu masuk. Lembu ada sekali-sekala saja. Tapi ni cerita dulu, tuan-tuan janganlah macam oh bagusnya dulu, tak ada dah, setahun ni tak ada dah. Ni cerita dulu. Oh dulu kami di Pekan lembu tumbang beratus-ratus ekor tiap-tiap tahun. Bukannya Perdana Menteri sangat, orang sponsor ramai. Yalah Perdana Menteri situ ramai lah orang sponsor. Dulu Sapura saja bagi 128 ekor. Nazar saja bagi 75 ekor. DRB Hekom saja bagi 50 ekor. Tuban Peladang bagi 30 ekor. Roket bagi 28 ekor. Belum company kecil-kecil lagi. Tapi tahun ni tak ada lah, dia bagi ke Langkawi lah pula, tak ada lah ke Pekan lah. Yang penting sedekah. Yang penting sedekah. Kita tak peduli lah ada tidak. Jadi bila unta ni dapat, Jabatan Agama bagi taklimat macam mana nak nyembelih unta. Unta ni leceh. Unta ni binatang besar. Nak suruh sembelih, nak sembelih dia, kena suruh dia duduk dulu. Tuan-tuan ingat senang nak suruh unta duduk? Unta degil oh. Kucing reti bahasa lagi. Unta tak. Dia tinggi. Nak potong kat mana? Atas, tengah, bawah. Mana nak kerat? Takkan nak pakai samurai pedang main kerat begitu. Dia ada kaedah dia. Jadi dia tinggi, tak boleh pakai tangga. Dia sepaknya tangga. Jadi kena suruh dia duduk. Nak suruh unta duduk, kena cakap Arab. Cakap Melayu tak faham. Duduklah. Tak faham. Tak faham. Unta memang degil betul. Kena cakap Arab. Ijlis. Baru dia duduk. Kalau unta kampung, kena cakap Ami sikit lah. Ukut. Baru dia duduk. Cakap Fusah dia tak faham. Ijlis. Baru dia duduk. Kami pun terang macam ni. Sekali bila hari kejadian, nak sembelih, imam-imam ni ready semualah. So unta duduk. Baca skrip lah. Ijlis. Tak duduk unta. Kacau betul. Semua masjid tu banyak unta tak nak duduk. Geng-geng ni dah tak tahu nak buat apa lah. Ada hak azan pun ada. Allah Akbar, Allah Akbar. Nak suruh unta duduk, tak duduk. Azan tak peduli. Yang baca jampi serapah macam-macam lah. Nawaitu sama wadin, ada usoli parto zuhri macam-macam. Janji bunyi Arab, tak duduk. Diorang pun jadi heran. Jadi kita punya imam daerah pergi tengok, apa hal ni tak nak duduk ni. Memang betul cakap Arab tak nak duduk.
Akhirnya jabat agama telefon ke veterina, jabat haiwan, tanya ni, unta-unta hak hantar ke Parlimen Pekan ni datang pada mana? Nak cek dia punya borang dia datang pada mana. Kita cek rupanya bukan daripada Arab, daripada Australia. Patutlah tak faham cakap Arab, kena cakap orang putih pula dah. Sit down, tak faham. Sit down mate, baru duduk. Dia kena bunyi Australia tu. Sit down mate, are you okay? Gone to downtown today? Baru dia duduk. Kena cakap bunyi Australia. Unta leceh sikit lah. Kalau tuan-tuan minat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi yang pertama sekali yang digalakkan adalah unta. Yang kedua, binatang ternakan yang boleh kita korbankan adalah lembu ataupun adik-beradik lembu. Siapa adik-beradik lembu? Kerbau. Kerbau dalam kitab fiqh tak ada. Sebab Arab mana kenal kerbau. Kerbau ni Nusantara je. Ulama-ulama Melayu lah yang memperkenalkan kerbau boleh dijadikan ganti kepada lembu. Apa sebab? Ini ada kaitan dengan sejarah Wali Songo, yang mana Sunan Kudus. Sunan Kudus ni di sebelah Jawa Tengah. Dia ni, Sunan Kudus ni, Jawa Tengah ni ramai Hindu. Jadi dia nak dakwah Islam tu susah sikit. Sebab Hindu dia kuat dengan agama, dan mereka ni juga sembah dia, lembu ni benda suci mereka. Sedangkan korban kita nak lakukan lembu lah, unta susah cari kat tanah Jawa. Jadi macam mana dia nak murnikan? Kalau dia benarkan korbankan lembu, nanti orang yang masuk Islam, dia akan susah hati konflik dengan mak bapak dia. Mak bapak belum Islam, anak sudah Islam. Anak buat korban lembu, nanti mak ayah sedih. Mak ayahnya masih Hindu. Nanti akan kecil hatinya, loh sembelih Tuhan kita. Dia jadi konflik. Jadi Sunan Kudus dia bincang dengan Wali Songo. Dia minta pandangan, boleh tak kalau kita ni tukar lembu pada kerbau? Bincang dalam fatwa. Bincang. Akhirnya benarkan makan kerbau. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Jawa Tengah sekarang, orang Jawa Tengah jarang makan lembu, makan kerbau sampai sekarang. Dia budaya dulu lagi. Kalau di Jawa Tengah tu terkenal ada satu kedai soto. Soto kebo Pak Sugeng. Soto kebo tu kerbau lah. Soto kebo Pak Sugeng. Kalau pergi kedai dia saja main-main lah. Pak, soto sapi ada? Wah, enggak ada. Marah dia kalau kita tanya soto sapi. Soto kebo ada. Pak, ini pindang sapi ada? Oh, enggak ada. Wah, itu pindang kebo ada? Oh, itu ada. Sampai sekarang dia orang tak erti sangat makan lembu kerana faktor didikan. Jadi yang kedua yang boleh dijadikan korban adalah lembu dan adik-beradik dia. Yang ketiga, kambing dan adik-beradik dia. Biri-biri, kambing kampung, adik-beradik dia. Dan yang keempat, termasuk juga gabungan salah satu dari tiga yang pertama. Contoh, lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak nama lembau. Lembau tu boleh dia buat korban. Tak tahulah benda rupa lembu kahwin kerbau dapat lembau. Ataupun lembu dia kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing. Lembing tu bolehlah dia buat korban. Tapi kalau lembu campur rusa, ini memerlukan fatwa. Sebab rusa spekulasi. Adakah dia diiktiraf haiwan ternakan dalam konteks budaya kita? Ada negeri buat, mungkin negeri itu rusa memang jadi ternakan biasa. Tapi mungkin di kampung kita tak. Rusa ni binatang hutan. Mungkin di kampung dia rusa berlambak tepi-tepi jalan, jatuh longkang langgar di lori JKR. Biasa rusa tu kena langgar. Jadi itu consider ternakan lah. Kangaroo ke apa tu pulang lah, apa saja yang ternakan masing-masing. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada laluan azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali membincangkan perkara korban yang selari dengan kehendak sunnah. Tadi kita membicarakan tentang takrifan para ulama bahawa korban ini mestilah dilaksanakan dengan melakukan penyembelihan
iaitu berlakunya pertumpahan darah. Dan yang nak disembelih itu adalah terdiri daripada haiwan-haiwan korban, sama ada unta, lembu, kambing ataupun apa saja yang lahir daripada tiga yang pertama. Cuma bila membicarakan tentang haiwan ternakan atau haiwan korban ini, haiwan yang nak kita sembelih itu ada pula sunat-sunat tertentu pada haiwan. Yang pada orang yang buat korban tu adalah sunatnya tak motong kuku, tak ngerat janggut, tu biasalah. Haiwan tu pun yang nak kita sembelih itu pun ada sunat-sunat dia. Apakah perkara-perkara sunat pada haiwan korban? Pertama sekali kata ulama, susunan daripada segi keutamaan, yang paling afdal disembelih atau dijadikan korban unta. Lepas unta, lembu. Lepas lembu, biri-biri. Lepas biri-biri, barulah kambing. Susunan protokol dia. Tapi unta mahal lah. Rasa sekarang 9-10 ribu dah seekor gamaknya, seekor unta. Tak mampu tak apa. Turun yang kedua, lembu. Lembu tengok berapa kilo lah lembu itu. Sekarang ni lembu ni starting from 3,950. Lembu pun ada grade-grade juga, macam pegawai kerajaan juga, grade B, grade 48, 44. Lembu pun ada juga. Dia panggil grade AAA ada. AAA punya lembu. Double A ada, macam bateri lah. AA, AAA, lembu A, lembu B. Kalau lembu yang AAA starting from lah RM5,251. Ini lembu dia punya berat 270 kilo ke atas lah. 270 kilo. Itu berat hidup. Kalau berat karkas, berat karkas ni berat toge dia saja, lebih kurang dalam 160 kilo, begitulah kurang lebih. Kalau lembu yang jenis grade AA, AA, itu starting from 4,900 ke atas. Berat dia saja dalam 241-270 kilo berat hidup. Kalau berat karkas 140 kilo kurang lebih. Bergantung pada kemampuan kita lah nak pakai lembu yang macam mana. Nak lembu murah, Kemboja lah paling murah. Dia punya tulang rusuk boleh buat gitar. Drek. Nampak tulang rusuk tu 300 je satu bahagian, kurus-kurus. Dia lembu dia macam orang dia juga, kurus, tak ada gemuk-gemuk macam kita. Memang payah nak gemuk di sana. Selepas lembu, kambing lah. Kambing pun tidak murah juga sekarang ni. Kambing sekarang starting berapa? 900 kot satu ekor kurang lebih. Dalam 32-35 kilogram seekor kambing. Kalaupun tidak buat kambing seekor, lembu seekor, unta seekor, satu bahagian pun okey. Macam satu bahagian unta, saya ingatkan 1000 lebih lah, 1010, 1015 begitu satu bahagian. Kalau satu bahagian lembu, Malaysia 600, Kemboja 300, 280 pun ada, 300.5 pun ada. Hantar ke Afrika, ada hantar ke Afrika pula sekarang. Ni ada pula yang baru pula, ada orang menanya. Lembu ni dia buat korban, tapi korban tu dia buat di Australia. Dia siap tinkan lembu tu dalam tin. Tin tu dihantar pula sebagai humanitarian punya bantuan. Bantuan kemanusiaan. Dihantar ke Syria, dihantar ke kamp pelarian. Nanya hukum, payah juga nak jawab ni. Tanya mufti wilayah lah, dia rajin mencari kitab. Tanya mufti wilayah apa hukumnya. Bayar ke syarikat tu, dia tunjuk gambar kambing. Jadi kambing ni dia kata kami sembelih siap masuk dalam tin. Tapi seekor kambing takkan satu tin, kurang-kurang sekontena separuh. Jadi ni kena minta Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri lah, biar dia balik Mekah esok dia jawab. Saya tak reti sangat nak menjawab bab-bab pelik-pelik begini. Macam-macam kaedah dah sekarang. Dia tak hantar dah pergi Afrika, pergi Kemboja, pergi tak ada. Buat dalam tin siap-siap hantar ke Syria. Itu memerlukan fatwa lah. Itu yang pertama. Letakkan susunan keutamaannya, unta dulu, kambing paling last. Biri-biri nombor 3, lembu nombor 2. Yang kedua kata ulama, korban 7 ekor kambing itu lebih afdal dari korban seekor unta. Beza tu ya. Walaupun tadi sebut afdal unta number 1, kambing paling last.
Tapi kalau kita secara individu korban 7 kambing, itu lebih afdal dari korban seekor unta. Kambing dia ada keberkatan dia, dia ada barakah yang lain berbanding dengan unta. Saya ingat kalau kita korban 7 ekor kambing, harganya tak separak seekor unta. Saya ingat, katalah beli tempat murah-murah, dapatlah beli banyak agaknya, dapatlah 700.5. Jadi kalau 7 ekor 5-6 ribu begitu saja, dan lebih besar pahalanya berbanding seekor unta. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih pahala besar lagi, tuan-tuan kena ada rasa kasih sayang pada kambing tu. Itu yang paling tinggi sekali markah. Macam kita sekarang tiap-tiap tahun buat korban, tapi berapa orang di kalangan kita bila tiba hari korban, lembu korban yang kita bayar tu, lepas masa sembelih kita menangis? Berapa orang? Tak ada. Kita sebab tak ada perasaan I love you pada binatang itu. Sebab itu orang Arab, masa saya di tanah Arab dulu, orang Arab kalau dia nak buat korban, seminggu sebelum sembelih atau 10 hari, dia beli kambing. Dia bawa balik ke rumah, diikat di halaman rumah dia. Kat kepala paik luar tu diikat. Dia biar je situ. Beri makan, hari-hari balik dia tengok kambing tu. Kambing tu sampai peringkat dah bergurau bermain dengan anak dia dah. Dengan anak main kejar-kejar, main gurau-gurau. Dengan bibik-bibik sekali main dah dengan kambing, beri makan apa semua. Isteri dia pun dah suka dengan kambing. 10 hari masuk hari nak sembelih, ketika nak seret kambing ni pergi sembelih, masa tu satu rumah menangis. Dengan bibik-bibik menangis. Menangis. Kenapa menangis? Dah rasa saudara. 10 hari duduk dengan kita. Kita ni pun tarik kambing tu, tahan menangis ni. Nak menangis malu, tahan air mata sebab tarik kambing. Kambing tu pula macam cakap pula dengan kita, mbak macam ayah jangan sembelih saya ayah. Masa itulah baru kita faham perasaan Nabi Ibrahim AS. Agaknya Nabi Ibrahim ginilah perasaan dia, seret anak nak pergi sembelih. Nasib baiklah aku ni tak disuruh sembelih anak, sembelih kambing. Jadi bila kita tarik tu, kita akan rasa, ya Allah, inilah pengorbanan aku. Kambing ni kalau ikut aku tak nak sembelih dah rasa saudara macam keluarga sendiri dah. Tapi kerana engkau ya Allah, aku sembelih, nak bagi makan orang susah. Tarik, bawa pergi ke masjid, sembelih. Dia ada satu rasa. Tuan-tuan try lah, siapa nak try lah. Kalau orang tak marah lah bela kambing kat rumah, kena bela kat rumah. Letih duduk rumah pasapuri, bela kambing dalam bilik, letih. Tapi dia ada perasaan lain. Dia ada satu perasaan. Saya sebut kambing, jangan buat lembu. Buat lembu satu kerja, dia tendangnya anak kita. Cari kambing lah. Kambing biri-biri, hak comel-comel tu, cari bela kat rumah 10 hari. Baru tahu langit tinggi rendah perasaan nak sembelih. Yang ketiga, kata ulama, korban seekor kambing lebih afdal daripada kongsi seekor lembu. Harga lebih kurang je, lebih sikit lah, lebih kurang, lebih sikit. Kambing kan 900, korban mungkin 600, top up sikit je lah untuk pahala lebih ni, ekstra. Korban seekor kambing lebih afdal daripada kongsi lembu. Apa sebab kambing banyak mendapat perhatian di dalam susunan keutamaan korban? Sebab Nabi SAW sembelih kambing. Itu saja. Dalam sirah menunjukkan Nabi sendiri dia berkorban kibash. Kibash ni macam biri-biri, tapi dia lebih kepada kambing gurun lah, lebih kurang begitu. Kibash ada sebut khuruf, kibas jantan. Dan kambing atau kibas yang Nabi korbankan itu warnanya hitam. Dekat sekitar mulut dia, kaki dengan mata di tepi ni ada warna hitam, macam brutal sikit lah. Jadi disebabkan itu ulama meletakkan kambing lebih utama daripada yang lain. Tapi hak tuan-tuan dah bayar nak buat kongsi 600 orang tu, jalanlah, tak ada masalah. Doa panjang umur tahun depan pula kita buat. Tak pun ada lagi masa, carilah kambing seekor bawa balik ke rumah, ada 10 hari lagi kan, bawa balik ke rumah. Yang keempat, kata ulama, ni yang selari dengan sunnah lah, binatang yang nak disembelih tu mestilah gemuk-gemuk, mesti gemuk-gemuk, sunat hukumnya. Makna kalau lembu keke pun okey, lembu keboja pun okey,
Tapi kalau dapat lembu Carolais Mega, itu afdal. Kalau Carolais Mega tu harga kat 20,000. 20,000. Biasa KK berapa? 2,500 seekor gamak. Kalau ada satu masjid dulu pernah buat pakai Carolais Mega, kongsi satu bahagian 1,600. Satu bahagian 1,600. Lembu tu memang gemuk betul. Setiap seorang dapat 60 kilo bawa balik. Puas hati. Kecil sikit pada gajah lah lembu tu. Besar betul. Puas hati. Puas hati bawa balik 60 kilo. Macam-macam masakan kita boleh buat. Patty burger boleh buat. Makaroni macam-macam buat. 60 kilo seorang. Kalau ada satu lembu paling besar dalam dunia, masuk rekod Guinness saya ingat. Punyalah besar lembu itu. Berat dia saja 1,587 kilogram. Berat. Dia punya tinggi 7 kaki. Maknanya besar daripada singa lagi. Ada. Itu kalau sembelih, saya tak pastilah Tok Imam berani atau tidak sembelih. Besar sangat. Besar sangat. Kita kena tidur kan, dia bagi ubat tidur baru sembelih agak. Kalau kambing pilih yang besar-besar. Brahman misalnya. Brahman tu 110 kilo. Besar. Puas hati. Drop Master 300 kilo lebih. Kalau kambing bibi Damara, itu antara yang gemuk-gemuk lah. Jamnapari, Boer, ini semua spesies yang gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Australia, dekat Australia dia ada, kalau kita pergi sebagai pelancong lah, dekat dengan kawasan ladang ni, dia akan selalu buat penunjukan sheep shearing. Sheep shearing ni dia nak tunjuk dia terror buang bulu kambing lah. Masalah lah, dia terror lah. Jadi bila kita tengok persembahan tu, dia akan susun kambing-kambing yang nak dia buangkan, biri yang nak dibuangkan bulunya itu, dia susun. Tuan-tuan kalau tengok kambing-kambing yang dia susun itu, geram kita menengok. Macam yang kalau jenis Damara, dia kambing biri-biri, bulu putih, dia asal pada tanah Arab. Tak tahu dihijrah macam mana ke Australia, kita tak faham ke. Dia ada tanduk tu asal pada Arab tu. Pedagang geng-geng Said bawa dulu agaknya. Dia ada hak jenis kedua, Dorset Horn, dia pun ada tanduk juga, asal daripada England. Ada jenis Paul Dorset. Paul Dorset ni macam sama macam kita tengok apa nama kartun, apa nama, ada satu kartun budak-budak suka tengok, dia tunjukkan cerita pasal kambing biri-biri. Kambing tu pula masalah, walaupun gemuk, kita nak sembelih tak sampai hati. Itu pula masalah. Sebab comel sangat. Dia punya lawa, saya ingat lawa pada orang lagi. Dia punya rupa dengan bulu kening dia dengan apa. Itu terletaknya cabaran. Kalau nak sembelih binatang-binatang yang gemuk-gemuk ni, kita jadi sayang. Kalau hak kurus ni kita akan rasa tak apalah, dia meninggal, tak apalah. Jadi begitu pula. Kalau gemuk ni kita jadi sayang, nak bela buat saudara, jadi begitu. Itu puncanya kenapa afdal gemuk. Yang kelima, afdal binatang yang nak kita korban itu warna putih. Afdal warna putih. Dia ada dia punya color tone dia lah. Afdal number 1 putih. Selepas putih, kuning. Kuning ni bukan macam warna diraja, tak. Kuning binatang lah, kuning lembu. Macam lembu KK tu kuning lah, kita consider kuning lah, macam kuning. Walaupun dia macam brownish, tapi kita consider kuning. Putih, kuning, kemudian cari yang putih yang kurang bersih putihnya. Lepas tu ranking bawah sikit, merah. Merah ni bukanlah merah macam merah kongsi Pak Joy tu, tak. Merah binatang, merah lembu lah. Lepas merah, yang tumpuk hitam putih. Ataupun yang selalu orang tengok macam iklan susu tu kan, lembu tumpuk-tumpuk hitam putih. Tapi kalau lembu jenis Mafrewal, itu jangan buat korban. Lembu yang Fernleaf dekat dengan Amsterdam tu. Kalau Mafrewal tuan-tuan sembelih dia tak keluar, tak berdarah, keluar susu ke. Susu dia 2000 kilo. Susu saja 2000 kilogram. Kan sembelih keluar susu. Keturunan Mahsuri pula dah. Beli lembu apa? Keturunan bukannya Mahsuri, dia susu banyak. Dia lembu susu. Yang iklan Fernleaf tu kan. Itu tak apa, kena sangat nak buat sembelih. Yang keenam kata ulama, afdal binatang itu adalah binatang
dari spesies jantan. Jantan lebih afdal daripada betina. Ini pun saya ingat kita tak ambil tahu sangat, sebab kita tahu bayar benda rupa binatang kita tak tahu. Elok tanya, ini jantan ke betina? Tak pasti pula LGBT ke mau saya pun tak sure sangat. Ni boleh belaka agak ni binatang. Tak, binatang pun ada jantan betina juga. Dia kerti bahasa juga. Jadi cari yang jantan afdal. Apa sebab jantan lebih afdal? Dagingnya banyak. Kalau kerbau jantan, dagingnya saja 1,200 kilo. Tapi kalau kerbau betina 800 kilo. Sikit, tak banyak mana. Yang ketujuh, afdal binatang itu bertanduk. Lembu cari lembu bertanduk. Kalau biri-biri pun cari yang bertanduk. Biri-biri feral Australia itu bertanduk. Biri-biri merino, biri-biri kampung. Kambing kampung pun boleh cari yang bertanduk. Bukanlah saya maksudkan kalau tuan-tuan tak dapat binatang bertanduk, tak dapat yang warna putih, tak dapat yang gemuk, itu tidak sah. Ni bukan cerita sah tak sah. Kita cerita sunat. Sunat dapat pahala lebih. Tuan-tuan pun faham apa maksud sunat. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu saja, bukannya tak buat tu berdosa, tak. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ini yang takrifan baru. Takrifan dulu buat dapat pahala, tak buat tak apa. Bila tak apa tu yang tak pernah buat tu, kita tukar buat dapat pahala, tak buat rugi. Tahun lepas buat dah, tapi tak ada yang sunat-sunat. Rugilah. Tahun ni tak nak rugi. Kita cari yang gemuk, ada tanduk, jantan, putih, itu afdal. Itu namanya sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Macam semayang tahiyat masjid, sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Baca Quran, sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Apa lagi? Cium hajar aswad, sunat. Cium dapat pahala, tak cium rugi. Apa lagi sunat? Poligami, sunat. Buat dapat pahala, tak poligami rugi. Itu sajalah, tak berdosa, rugi sajalah. Rugi sajalah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita ringkaskan begini. Korban ni, kalau kita nak kaji sejarah dan juga sirah, boleh dikatakan hampir keseluruhannya adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang paling besar. Sebab itu kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qultu au qala ya Rasulullah ma hadhil adahi, ya Rasul, ni apa hal buat korban ni, apa hal? Jawab Nabi mudah saja, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah nenek toki kita, atuk kita, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni, untuk makluman kita bersama, mengapakah Nabi Ibrahim ni, walaupun dia bukan Nabi kita, tapi banyak dia punya perkara yang terjadi pada Nabi Ibrahim memberi kesan kepada ibadah kita hari ini. Saya ingat kalau haji itu 90% Nabi Ibrahim, sa'i, tawafnya dan macam-macam lagi. Kalau korban itu memang cerita Nabi Ibrahim. Soalnya mengapakah Nabi Ibrahim ni begitu dominan sekali? Sebab Nabi SAW dalam ramai-ramai Nabi, yang dia paling respect dan dia punya ikon dia lah Nabi Ibrahim AS. Nabi ramai 144,000 orang, tapi Nabi kita paling respect Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi kita minta kita umat dia dalam semayang tahiyat, please selawat pada Nabi Ibrahim. Walaupun Ibrahim bukan Nabi kita pun, tapi sunat sajalah hukumnya. Tak baca pun rugi, begitu je lah. Kalau tuan-tuan baca dapat pahala. Mana kama sallallahu ta'ala Ibrahim, kita selawat pada Ibrahim. Nabi kita minta, please kalau ada masa you baca. Sebab apa? Nabi kita respect sangat Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi kita respect sangat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni Nabi kita respect sangat sebab dia ni seorang yang manusia yang kalau Tuhan suruh apa saja never say no. Ini mustahak cerita Nabi Ibrahim. Tuhan suruh apa pun never say no. Ketika Namrud mencampakkan dia dalam api, surah Al-Anbiya ayat 69, never say no. Campak api, beres boh, campak. Dia tak pernah melawan. Ni perangai dia. Mungkin bagi setengah orang, apa Ibrahim, lawanlah sikit, orang ambil macam-macam kianat gawak. Tak, dia memang pesen begitu. Tuhan suruh dia buat apa saja,
dia tak pernah berkata tidak. Kata para ulama, antaranya Ibnu Jauzi dalam kitab tafsirnya, ada satu ayat Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian dan dia lulus ujian itu. Kata Imam Ibnu Jauzi, Nabi Ibrahim ni zaman dulu dia diuji oleh Allah untuk melaksanakan beberapa perkara yang pada zaman itu tak munasabah untuk dilaksanakan. Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dituntut oleh Allah melaksanakan 10 jenis kebersihan. 5 duduk pada bahagian kepala, 5 duduk pada bahagian badan. Iaitu Nabi Ibrahim diminta untuk potong misai, berkomo, sedut air dalam hidung, gosok gigi, sikat rambut. Bagi kita yang duduk tahun 2018, itu tak ada masalah sikat rambut, gosok gigi. Tapi zaman Nabi Ibrahim ni zaman dulu, mana nak cari gunting, nak trim janggut, macam-macam lagi. Tapi never say no. Dan ada 5 kebersihan pada bahagian badan, iaitu dia dituntut untuk potong kuku, potong bulu kemaluan, berkhatan, cabut bulu ketiak, dan cuci bekas buang air kecil, air besar. Bagi kita 2018, potong kuku pun tak ada masalah. Zaman dia nak potong dengan apa? Berkhatan. Nabi Ibrahim AS dalam hadis Bukhari, Nabi menyebut, Nabi Ibrahim ni berkhatan, umur dia 80 tahun. 80 tahun. By right, patut Nabi Ibrahim buat je surat pelepasan, mohon pelepasan. Allah Ta'ala, saya mohon pelepasan bersunat, sebab saya ni 80 tahun. Bukan pakai sangat dah pun 80 tahun ni, jadi minta pelepasan sajalah. Boleh tak pengecualian? Senior citizen, warga emas, boleh. Tapi dia never say no. Dapat arah, sunat pula dah. Aku umur 80 dah, beres apa sunat. Dan Nabi kata, Nabi Ibrahim bersunat menggunakan bil qadumi, sunat pakai kapak. Bayangkanlah, dengan biuh tak ada, benda tak ada, never say no. Baik tu orang selalu ceramah, hebat Nabi Ibrahim sembelih anak ni, dia menunjuk, sembelih anak tak ada masalah, sembelih dia punya tu lagi bahaya daripada itu. Pakai kapak lagi. Dia nyembelih Ismail, bukan dia rasa, nyembelih hak dia tu. Tapi never say no Nabi Ibrahim. Begitu juga kata ulama, kepatuhan kepada Allah yang tidak ada tolok bandingnya. Ketika Allah menitahkan kepada Nabi Ibrahim untuk sembelih anak sendiri, padahal Nabi Ibrahim terima arahan untuk sembelih anak sendiri itu dalam mimpi, dan itu tidak masuk dalam SOP standard untuk penerimaan wahyu Nabi-Nabi. Biasa kalau agenda besar, malaikat akan datang. Kebiasaannya, SOP-nya. Ini main pakai mimpi. Itu sebab kita panggil 8 Zulhijjah tu hari Tarwiyah. Tarwiyah tu hari Nabi Ibrahim bermimpi dapat arahan menyembelih anak. Dia jadi 50-50. Ini wahyu ke mainan setan? Jadi dia Tarwiyah, tarawah. Dia macam, alamak, mana satu? Itu panggil hari Tarwiyah itu. Dia jadi, tapi iman dia kuat lah. Ini mesti Allah yang bagi. Sebab wahyu dia ada SOP. Kalau merujuk kepada hadis, ada satu hari seorang sahabat bernama Al-Haris bin Hisham, dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, kaifa ya'tikal wahyu? Wahyu ni macam mana cara dia datang ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, ahyana ya'tini misla salsatil jarash wa huwa ashadduhu alayya fayasummu anni wa qad wa'aitu wa anhu maqala. Kata Nabi, wahyu ni majoriti masa-masanya datang guna gemerincing loceng. Dia datang bunyi loceng, kering 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 kering, begitu kuat sekali. Dan kata Nabi, cara inilah yang paling berat untuk saya, sebab dia bunyi itu agak mengganggu, tetapi saya faham apakah maksud wahyu itu. Barangkali macam coding, kod Morse ke apa, Nabi faham. Mungkin orang lain dengar bunyi wahyu, bunyi loceng saja, Nabi faham.
Dan kata Nabi, wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulun, dan ada biasanya malaikat yang akan datang, fayukallimuni fa'ima yaqul, dia bercakap bawa wahyu, saya pun faham, kata Nabi. Tapi Nabi Ibrahim, dia dapat wahyu itu dalam mimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, abah mimpi sembelih engkau, apa pendapatmu? Beres boh. Anak dia pun macam dia juga, beres boh, sembelih je, tak banyak cerita. Mana Nabi kita tak respect? Ini anak beranak semua jenis never say no. Begitu juga ketika Allah arahkan kepada Ibrahim, Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji. Ibrahim, dalam surah Al-Hajj ayat 27, mu siap buat Kaabah, beres. Mu arahkan semua manusia datang buat haji. Nabi Ibrahim duduk kota Mekah. Ni bukan Mekah tahun 2018. Ada internet, ada telefon, boleh top up dekat mobile macam-macam pesen. Zaman itu apa tak ada? Telegram tak ada, WhatsApp tak ada. By right, dia berhak untuk minta pengecualian. Tuhan, macam manalah saya nak menyampaikan seruan? Saya duduk tengah padang pasir, suara saya nak sampai ke Iraq pun tak sampai suara saya. Tapi dia never say no. Ibrahim, ajak orang buat haji. Beres boh. Oi, marilah buat haji. Dia panjat mana bukit ada. Oi, marilah buat haji. Ni perangai Nabi Ibrahim. Sebab itu pelajaran terbesar untuk kita korban ni adalah, sanggupkah kita jadi macam Nabi Ibrahim? Never say no. Allah suruh sesuatu, beres boh. Jarang. Biasa kalau Allah suruh sesuatu, nanti dulu kita akan buat kajian holistik dulu lah. Ni memerlukan jawatan kuasa untuk menentukan boleh buat. Jangan begitu. Dia patut PN Nabi Ibrahim, suruh saya, beres bos, terus buat je. Terus buat je. Macam contoh kita dalam konteks zakat misalnya. Zakat ni berapa orang daripada kalangan kita, bila datang perintah Allah untuk melaksanakan zakat, beres boh, terus nak. Jarang ada. Biasanya dia akan petikai dulu, dia tanya, ni saya bayar zakat ni macam mana ni, ni macam income tax macam ni, saya ni majlis agama mana tala duit ni. Banyak beres bos tu kurang. Dia kalau zakat ni never say no. Rukun Islam tak boleh, kena never say no. Semayang, zakat, puasa, haji, never say no. Haji pun never say no juga. Cuma kita ni no fulus, itu sajalah. Terpaksalah no juga lah sementara. Tapi kalau yes fulus, never say no. Zakat pun sama. Kalau yes fulus, never say no. Tapi kalau no fulus, no zakat lah. Orang tak ada duit, tak payah bayar zakat. Orang tak ada duit, dia terima zakat. Lepas tu saya menggalakkan tuan-tuan, habis semayang isyak ni sekarang, turun sekejap ke bawah. Bawah ni kita ada kaunter bergerak PPZ, ada parking di bawah. Pergi bagi kad pengenalan. Kita boleh cek, kita ni berapa kena bayar zakat. Kadang niat nak bayar zakat, tapi bila cek kad pengenalan, lah rupa encik ni penerima zakat, layak terima zakat, dah dapat 300 sebulan. Habis pergi cek lepas ni kan, mana tahu. Jangan biarkan dia terbuka begitu saja, baik pergi cek, dapat rezeki. Ayolah kita never say no juga kepada kehendak-kehendak Islam. Macam contoh zakat, saya ingin kongsikan. Zakat ni zakat badaniah, maliyah. Zakat kepala, zakat harta. Zakat kepala, zakat fitrah. Tak payah kempen pun orang bayar RM7. Ni zakat badan. Zakat harta, jarang-jarang. Macam contoh orang perempuan, emas dengan perak kena zakat. Makcik-makcik, ibu-ibu di belakang, puan-puan, emas kena bayar zakat. Tak boleh pakai, tak boleh simpan, tak payah, kena bayar. Macam emas simpan kena bayar. Di rumah arwah mak simpan emas kat kita, ya. Kita tu kena bayar tu. Banyaknya lah saya ustaz, saya adik-beradik semua lelaki, saya seorang perempuan, saya tolong simpan, takkan saya pula kena bayar zakat. Begitulah kiranya. Never say no. Bukan suruh sunat, suruh bayar zakat je. Bayar zakat emas ni tak banyak. Syaratnya kalau uruhnya lebih 85 gram. Jadi balikkan, timbang balik. Kalau lebih 85 gram kena bayar. Oh, nyaknya macam zalim pula Islam ni ustaz. Beginilah kak, kalau malas bayar tak apa, setahun sekali pakai, tak kena bayar. Setahun sekali pakai. Mana rantai arwah mak kita yang besar-besar, rantai basikal tu, pakai. Jangan
terperap dalam peti, tak boleh, kena pakai. Melarang lah, sehari je cukup dah. Pakai pergi tempat munasabah, pergi pavilion apa, jangan pergi jalan tar, putus leher kita kerat orang. Banyak emas-emas ni, pakai tempat munasabah. Pakai sekali setahun tak kena bayar dah. Tapi kalau tak pernah pakai, kena bayar zakat, sikit je tak banyak. Kalau zakat emas yang dipakai, perhiasan, tu pun puan-puan kena bayar. Tapi syaratnya lebih daripada uruf. Macam contoh kita ini di wilayah Persekutuan, uruf kita 150 gram. Jadi puan-puan balik sekarang, tuan-tuan boleh bantu lah ya. Cabut habis, angkat telinga, leher, perut, pusat, lutut, kaki, kulali, cabut semua, timbang. Wilayah Persekutuan dia bagi syarat jangan lebih 150 gram. Tuan-tuan balik kan tolong timbang. Katalah timbang-timbang sekilo, kena bayar. Patutlah dia naik tangga lelah, tangga masjid rupa sekilo pakai emas, sekilo kena bayar. Tapi kalau bawah 150 gram tak kena bayar. Tak kena bayar. Lebih bayar, tapi bayar pun tak banyak. Berapa ringgit Ustaz? Tanyalah kaunter bergerak. Boleh turunkan, cik tanya sekejap. Never say no. Ikut perangai Nabi Ibrahim. Sama juga kita punya wang simpanan kena zakat. Kalau simpan di tabung haji, bank rakyat yang Islamic window, dia dah siap zakat. Tapi kalau yang tidak Islamik tu, tuan-tuan kena inisiatif sendiri membayarnya. Itu boleh bincang juga berapa nak ambil daripada akaun-akaun kita ini. Kita punya bisnes kena zakat. Saham, koperasi banyak-banyak saham apa semua kena bayar zakat. Pendapatan. Pendek kata, orang kalau nak ngikut perangai Nabi Ibrahim, never say no apabila tiba kepada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita nak bercerita tapi masa sudah tidak mengizinkan. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang sudi membawakan majlis untuk tuan-tuan pada malam ini. Terima kasih juga kepada pihak masjid yang sudi untuk menjadi host ataupun tuan rumah kepada program ini, dan khususnya juga terima kasih kepada hadirin hadirat tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa walaupun pada malam ni ada kesibukan masing-masing. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mendengar tazkirah pada malam ini. Sekadar itu, moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga-moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tina al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.